Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pada sahabat-sahabat yang mengenali saya. Saya Muzammil bin Razak. Saya nak cerita pengalaman yang saya alami sejak kemarin dan hari ini, iaitu satu bentuk skema baru, terbaru punya, yang dahsyat, yang boleh tipu orang hidup-hidup. Jadi saya hampir kena. Kemarin saya pulang dari Jakarta, saya dapat satu mesej dari seseorang mengatakan dia akan call saya, ada urusan penting. Lepas tu baik, saya sampai saja di Penang. Kemarin petang dia call saya. Dia kata saya daripada ejen Lazada. Sebenarnya ejen Lazada dapat terima saya telah menumpah barang, sesuatu barang yang bernilai 4,750, dan kami nak hantar barang tu pada tuan. Jadi kami nak cek dulu sama ada tuan ada buat pembelian ini ataupun tidak. Jadi saya kata, mana ada saya buat, saya tak pernah buat pun pembelian barang tu. Dan kalau cik tak pembelian, tapi saya heran, kami heran kerana kami telah pun menerima payment tuan sebanyak 4,750. Saya terkejut lah. Saya kata, ini macam mana duit saya terkeluar dalam bank melalui internet banking, online banking, dia dapat terima duit tu. Saya heran lah. Dia kata kat saya, tak apa cik cek dalam akaun cik, macam mana apa semua, besok saya akan call cik. So hari ni pagi dia call saya, tapi pagi tadi saya dah cek dalam internet banking, saya tengok memang duit saya dalam bank telah pun dikeluarkan 4,750. Jadi saya pun heran lah. Jadi dia pun telefon saya, cek dah, cek punya akaun. Saya dah cek, memang akaun saya dah keluar dah 4,750. Okey, lah ni macam ni, cik memang tak beli ke barang ni? Betul, saya tak beli barang ni. Okey, kalau cik tak beli, maknanya mungkin ada kesilapan di mana-mana. Jadi tak apa, saya bagi pihak ada, ejen ada akan membayar balik wang tu pada cik. 4,500 kami akan masuk balik dalam akaun cik. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni macam ni cik, saya akan buat internet, saya akan cek balik akaun internet banking semua. Saya akan post. Asal lagi cik dapat nombor PIN ni, cik bagi tahu kat saya, saya akan transfer duit dimasuk balik kat akaun tuan. Tak. Jadi kita panik lah, sebab kita dah tengok dah duit kita dah dikeluarkan. Bukan belum keluar lagi. Kalau belum keluar dia minta nombor TAC, kita takkan bagi. Tapi duit dah dikeluarkan, dalam akaun kita dah tak ada dah 4,750. Dan dia kata kalau cik nak balik, saya nak masuk balik akaun. Dia minta PIN number. Tak. Jadi dia duduk tunggu saya masuk mesej. Tapi saya duduk terfikir, macam mana duit saya boleh terkeluar dalam akaun tanpa saya ada transaction apa-apa. Tapi saya dalam akaun bank ada. Jadi saya pun pening. Dia hantar mesej, dia minta nombor TAC. Saya tak bagi. Saya syak ada something tak kena. Saya tak bagi, saya tutup handphone, saya pergi ke bank. Saya pergi ke main bank, kepala batas. Saya cerita kat bank macam ni. Bank pun heran. Dia kata macam mana akaun telah di dia telefon KL apa semua cek. Memang akaun tu jadi di float, terapung di udara. Terapung di udara, yang akaun tu belum masuk lagi ke akaun mana-mana. Maknanya sekarang taktik baru scanner, dia boleh buat akaun kita tu bagi jadi transfer dah tak ada dalam akaun kita tu, dah dikeluarkan wang tu. Dulu dia pun tak buat, sekarang dia orang boleh buat. Tapi sebenarnya duit tu belum masuk lagi akaun dia orang, masih lagi di atas awang-awangan. Saya telefon, saya pergi ke bank kata okey, lo ni block tu akaun ni, jangan begini, block dan tahan. So saya dah tutup akaun saya tu. Okey, dah buka internet baru. Jadi sekarang bank pening. Bank kata ini taktik baru, belum ada lagi. Jadi saya rasa taktik macam ni cukup bahaya. Dan saya harap tuan-tuan, perempuan semua yang jadi customer saya, yang kenal saya, kawan-kawan, jiran dan sebagainya, berhati-hatilah. Ini adalah scanner baru. Dia orang boleh buat akaun, duit di dalam akaun kita tu dah ditransfer, tapi sebenarnya duit tu belum lagi, masih ada di float. Benda tu ada float, masih lagi terapung. Jadi tuan-tuan jangan bagi apa-apa transaction. Kalau tidak, duit tuan-tuan akan habis lingkup dalam bank. Jadi nasib baik saya tak bagi duit, saya tak bagi nombor akaun. Kalau saya bagi, saya tak bagi nombor PIN. Kalau saya bagi nombor PIN tadi, memang terlentang lah duit saya. So saya nasihat tuan-tuan dan berhati-hatilah dengan taktik terbaru ini. Belum terjadi. Sebelum ini akaun kita tak dikacau, semua dia kata PIN nak bayar duit apa semua. Ni sekarang ni yang jadi kita panik sebab duit dalam bank kita dah dikeluarkan. Dia kata dia nak masuk balik, sila bagi PIN number, PTAC baru untuk nak masuk ke akaun. Jadi kalau orang yang tersilap pandang, dia akan tergurupuh-gurupuh bagi nombor PIN, duit tu akan hilang. Jadi semasa saya pergi tadi, ada 2 orang kena. 2 orang, seorang dah terlepas dah duit, seorang lagi belum. Jadi saya nasib baiklah dan pergi report ke Maybank, dan Maybank terus block saya punya akaun.
Okey, kena buka PIN baru. So saya minta username dalam bank, internet banking, tuan-tuan kena bubuh yang pelik-pelik, yang susah. Jangan bubuh yang senang orang boleh trace. Okey, ini maklumat saya sampaikan kepada tuan-tuan sebagai pesanan daripada saya, sebab saya sendiri kena pagi tadi, hampir terkena. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.